Assalamualaikum rakan sahabat. Okey, kali ini kita berkongsi ilmu tentang bagaimana aktifkan internet pada Android player kita. Okey, langkah pertama kita perlulah aktifkan ataupun hidupkan dahulu Android player ni, radio ni. Kita hidupkan on switch. So sekarang dah hidup. Langkah pertama setelah kita hidupkan, kita nampak di sini dah hidup dah internet ataupun wifi tu kita nampak ada di atas ni. Itu masih kosong, tanda soal. Maknanya tidak ada internet lah ya. Tekan je. Tidak ada internet. Maka kita pun onkan kita punya hotspot. Kita onkan kita punya hotspot. Okey, dah on kita punya hotspot. Kita tengok pula di sana akan masuk kita punya internet tu. Itu dia. So okey. Internet kita tadi dah masuk. So kita tengok. Yang macam ni, Cikgu Atun sudah masukkan password. Tak apa. Cikgu Atun padam. Okey, kita tengok. Masukkan password. Okey. Masukkan password yang kita punya hotspot ni. Okey, sudah masuk password. Kita pun save. Di sini dah connected. Connected dah. Kita pun pergi halaman apps. Pilihlah apps mana yang kita nak tengok, nak try. Contohnya YouTube. Alamak, nak kena update. Itu tandanya ada internet lah, sebab ia boleh jalankan. So yang kita ambil yang mudah lah. Kita ambil yang mudah. Apa tadi? Yang senang. Itu dia. Waze. Test pada Waze. Jalan ke tidak jalan? Masuk tak internet? Tu ada. Contohnya pergi KLIA Airport. Sekiranya pusing lama, kadang-kadang tu itu masalah internet ya. Bukan masalah pada Android ataupun telefon. Mungkin itu masalah internet. Okey, kita cari lain. Mana tadi tu apps YouTube tadi. Tu boleh. Tu boleh. Itu bermakna internet sudah connect. Tu logo internet tu sudah ada. Okey, itu sahaja ya rakan sahabat perkongsian kita. Bagaimana aktifkan internet pada Android player ataupun radio kenderaan kita. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan harap dimaafkan ya rakan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.